Jadi lo ni gini, kita ada tengok DAP sudah tak ada dalam Pakatan Rakyat. Jadi bapa hudud tak boleh buat lagi. Yang menyekat hudud ni bukan DAP. DAP ni dia tak setuju PAS bawa hudud ke parlimen. Dia tak setuju. Ya. Dia tak setuju PAS bawa hudud ke parlimen. Ya. Kita kata dia tak boleh nak tengok dia. Sebab isu hudud ada yang kata kerana kita lorak sangat, pasal apa kita gopoh-gopoh. Biar dulu. Kita kata gopoh apa? Kelantan 27 tahun dah kita menang. Gap hudud ni bukan 27 tahun. Sejak tahun 5 waktu PAS mula asas lagi kita berjual. Bila ada ruang, kita kena bawa. Bawa ni bukan kaki politik. Bukan kaki politik. Kita bawa ni kerana kewajipan. Kerana tanggungjawab kita. Tuan-tuan bayar waktu almarhum Tun Gani Aziz, dia sorai dalam dewan, sorai dalam parlimen. Sorai-sorai bawa juga hudud. Sepas speaker tanya, Tok Guru nak buat usul ni siapa nak sokong? Maka dia sorai. Siapa nak sokong? Tok Guru kata apa dia? Siapa-siapa serah dia Islam, sokong. Padahal sorai tu bawa juga. Pasal apa? Ni bab kewajipan. Benda wajib ni tuan-tuan sekalian, saya nak sebut sejarah waktu duduk mesyuarat majlis pimpinan dengan Pakatan Rakyat. YB Lengket Siang minta boleh tak PAS Isytihar tidak akan laksanakan hudud di Sarawak. Dia suruh kita isytihar. Saya beritahu dia, YBK, PAS bertanding Sarawak 5 kursi daripada 71. 5 daripada 71. Kalau semua. Kalau menang semua pun baru 5 baru. Gak 5 tak boleh laksana undang-undang Islam. 5 daripada 71. Cuma kami ni orang Islam, kita ni orang Islam, tak boleh isytihar, tak buat benda Allah wajib. Isytihar tak saya buat, mana boleh. Tak mampu buat tak apa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita tak mampu tak apa, tapi jangan isytihar tak saya buat. Dia gini, orang kata Maya. Orang kata Maya kerana dia malah letih apa semua, dosa besar. Tapi kalau dia isytihar Maya tak wajib, rosak akidah dia. Mana kita boleh isytihar tak buat benda yang Allah wajib? Saya kata kami orang Islam ni tak boleh isytihar benda wajib. Isytihar tak nak buat benda wajib, mana boleh. Tak mampu nak buat tak apa. Saya nak sebut sekalian, isu yang halang ni, DAP halang kita nak bawa. Sampai dia kata kalau bawa juga Pakatan Rakyat akan pecah. Saya kata isu DAP, isu hudud ni tidak menyebabkan rakyat tak sokong. Tuan-tuan tahu tak? Pilihan raya 10, 11, 12, 13. 10, 11, 12, 13 baru ni kita kalau 3 kali pilihan raya PAS tarik diri daripada hudud. Tak pernah tarik diri. Rakyat sokong, tak ada masalah. Pilihan 10 rakyat sokong, 11 rakyat sokong, 12 rakyat sokong. Waktu tu hudud tak pernah PAS tarik diri. Maknanya hudud bukan isu. Tapi bab poi dia serah sangat. Ada benda lain. Apa benda lain tu? Anwar duduk dalam. Mari pilihan raya, rakyat muak dah dengan UMNO, berci dah dengan UMNO, dan rakyat fikir, orang UMNO fikir tunggak politik Malaysia ni dua aja. Kalau tidak duduk dalam UMNO, duduk lepas. Tuan-tuan bayar kalau gelombang rakyat mari sokong pada PAS dan keputusan PAS mendominasi pilihan raya, ni suasana yang berlaku. Kalau tidak berlaku pecah, Pakatan Rakyat sepakat molek tak pecah apa-apa. Saya tulis satu artikel masa tu belum pecah lagi. Saya kata DAP, kalau Pakatan Rakyat pecah, jangan salah PAS. Jangan salah PAS kalau Pakatan Rakyat pecah. Sebab waktu tu DAP mula serai PAS sebelum apa-apa berlaku lagi dah. Bila Anwar duduk dalam, mari pilihan raya, dominasi rakyat orang Melayu undi pada PAS tolak UMNO, siapa akan jadi pemimpin? Mesti daripada PAS. Masalahnya DAP tak boleh nak terima hak tu. Tak boleh nak terima pimpinan PAS sebagai pemimpin negara, Perdana Menteri ke sebagainya. Gak kita ni orang PAS, pelik lah kalau kita tak setuju orang PAS jadi pemimpin. Kita sendiri ni kena jelas juga. Ya. Maksudnya bahawa kita mesti nak tengok Islam didaulatkan. Sebab tu bagi saya isu ni ada benda-benda lain. Ya. Dan isu hudud yang kita bawa, tuan-tuan sekalian, kita ada 3 benda kita bincang.
Berunding, bukan baharu berunding isu hudud ni. Mula-mula sekali pindah perlembagaan. Sepakat tak boleh sebab kita tak ada tutup majoriti, 2/3 majoriti parlimen. Yang kedua, Kelantan cadang pindah perkara 70A. Perkara ni pindah bagi kuasa kepada kerajaan negeri untuk laksan hudud sepenuhnya. Kita bincang-bincang bahar-bahar, kita kata kalau bawah ni pakai tak akan pecah. Sebab DAP tak setuju sebab melibatkan kuasa kerajaan negeri laksana. Okeylah. Kita ambil yang paling rendah sekali 355. 355 ni tuan-tuan bukan hudud sepenuhnya, bukan. Naik taraf mahkamah syariah. Supaya mahkamah syariah boleh hukum sebagaimana ya Allah suruh, ya Nabi suruh. Pada kesalahan yang sedia ada, tak tambah kesalahan pun. Kesalahan sedia ada, minum arak, berzina, belum kahwin, tuduh orang berzina. Mahkamah syariah boleh sebab nerotan. Nerotan ni hukum siapa? Minum arak, mana hukum nerotan? Minum arak 40 ke 80 baru hukum Islam. Orang tuduh orang berzina, Quran suruh sebab 80, bukan ne. Berpuluh tahun boleh sebab nerotan. Nerotan tidak syar'i. Kita tulis nama mahkamah syariah. Jadi kita bohong. Jadi Kelantan ni kita nak naik taraf sikit. Kalau hak ni pun tak boleh, untuk orang Islam saja, di Kelantan saja. Jadi kalau hak ni pun tak boleh, ini dah serat, dah langgar dasar. Kita pakat ni bukan nak melemahkan saing. Sebab tu saya beritahu DAP tak perlu bimbang. Orang Cina dah bagi shilling dah DAP ni. DAP menang semua dah. Pasal apa tak lagi Putrajaya? Sebab orang Melayu tak sokong. Orang Melayu masih lagi duk bergantung harap pada UMNO. Jadi sekarang ni kalau kita nak pergi Putrajaya, kena kuat ke orang Melayu. Jangan serat apa-apa yang menjadi hak kepada orang Islam di Malaysia. Tak boleh serat. Tapi berlaku lah ini jadi sejarah lah dah. Nak sebut. Jadi oleh kerana itu bagi PAS, penghalang besar kita ialah kita dah bawa ke parlimen 2 kali dah. Dan sekarang bola tu dah sampai parlimen. Alhamdulillah. Enakmen tu dah ada atas meja ahli parlimen. Cuma speaker tak beri laluan. 2 kali kita cuba tak beri laluan. Hari ni keluar kenyataan daripada Jamal Khair, daripada Berita Harian, kerajaan bersetuju untuk naik taraf 355. Okey. Kalau berjaya ni tuan-tuan, Allahu Rabbi, banyak mana pahala rakyat Kelantan yang dipah tahun 90. Ya. Kita mendominasi hingga berlaku perubahan. Bagi PAH, kalau UMNO nak buat, tak apalah dia buatlah. Bila Allah bagi kuasa pada kita, kita sambung lagi. Kita tak pernah dengki Tok Guni Aziz walaupun menang di Kelantan. Buat Ar-Rahnu Penjaga Islam. Hari ni orang tiru semua. Rugi kita kah? Tak rugi. Rugi gapo kalau orang buat Islamnya? Jadi bagi kita, ada orang kadang-kadang bila dia buat, kita kata, oh dapat untung politik dia lah muka dia buat. Kita ni mikir Islam. Bila orang tak terlibat dengan riba, alhamdulillah lah. Walaupun tidak duk Kelantan, duk Pahang, duk Terengganu mana pun, alhamdulillah. Jadi bagi kita, kita tak ada ambil kira soal siapa nak buat. Yang penting Islam ni mesti didaulatkan. Cuma kalau harap UMNO tak boleh harap. Kalau boleh harap, lama dah dia buat. Ya, sebab tu kita lawan dia. Sebab tu kita berjual dia. Ya, jok kecil lagi lawan, pas tua.